Hari ni kita sebenarnya tadi kita dah pasang tayar. Jom kita tengok jap. Ini tak sabar ni. Minggu ni kita ada ride ni, Mat. Kalau minggu ni kalau tak ada ride ni satu hal je ini. Okey, kita dah siapkan persiapan untuk luncur. Korang nampak sikit, Mat. Aku tak tahulah raya ni aku sempat raya ke tak ada raya. Korang nampak ni. Mati, Mat. Macam mana kalau konten jadi lambat? Inilah penyebab-penyebabnya. Siang kita puasa, malam kita makan. Siang Al tak puasa, Mak Redo tak puasa. Dah, aku pun tak nak bercerita kan. Untuk rem ni kita dah siap dah sepenuhnya. Lepas tu, gua nak cakap dengan lu, enjin gua dah siap, Mat. Inilah pun cerita dia. Kalau enjin gua dah siap, kita akan luncur. Cakap dengan Ajak, cakap dengan Tinker, gua dah sampai punya. Kan? Tak payah beli motor EV, bapak 45,000. Mampus aku nak menjalankan. Kau gila kau nak beli motor EV tu. Weh, 45,000 baru 230 GPS. Mampus. Baik aku enjin aku kan. Oh, sedap. Aduh. Enjin sudah siap. Lepas enjin dah siap, kita akan naikkan dekat motor. Siapa nama dia? Kau kenapa ni? Mak Redup. Sebab motor aku tak siap lagi. Tak sempat nak restore. Apa hal Mamat tu? Tak lampu leno ke? Apa tutup? Wajar menyipin. Dah lah geng. Jomlah kita pasang. Saya pun tak tahu saya nak pakai exhaust apa ni. Saya pun pening juga. Nanti takut saya pakai exhaust yang dekat Krypton tu. Tak ada. No, banyak sangat motor, Mat. Kaya ke tak kaya ni? Alamak. Next morning. Sekarang ni kita akan pergi thumbprint untuk motor LC5S. Yang sebelum ni aku beli dekat seminggu lebih juga tu. Dan aku pernah cakap dengan korang, LC5S tu aku akan buat lepas raya nanti. Kita tak tahu selepas raya atau sebelum raya kita siapkan. Tapi masalah LC4S ES tu yang crank Y15 tu belum siap sepenuhnya. Kita nak pergi cat body, kita nak pergi cat macam-macam. Sekarang ni proses dia adalah kita mengecat saja. Kita tak boleh buat apa pun sebab kru semua dah restore. Tinggal body saja kita nak cat. Lepas tu kita baru tahu nak buat konsep motor tu adalah motor S1R. Kita tak tahu lagi plan tu. Itu je. Tapi sekarang ni aku barai kan, bengkel penuh dengan customer. Korang stay tune saja. Sekarang ni pukul 9.30 pagi. Aku nak thumbprint dulu. Lepas tu baru kita balik. Lepas tu aku nak beli barang dapur. Jom kita pergi JPJ. Yang tukar nama untuk motor LC ni. Like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be it's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing.
A few minutes later. Motor mak redup kita dah habis cuci dah. Sekarang ni kita nak naikkan enjin aku dekat motor mak redup. Sebab motor mak redup ni cover set X1R. Bila cover set X1R kena dengan enjin aku. Enjin ES sama dengan X1R. Lebih kurang sama lah mak benda tu. Yang ini kita dah cuci dah sempurna dia. Sekarang ni tinggal masuk am. Tadi sebab kita spray chemical kan, takut nanti am ada masalah lain. Color terabur ke, color terhilang ke, nanti tak basah dia minta duit belanja dekat aku nanti. Dan satu hal nanti minta duit belanja dengan aku. Yeah, boy. Kejap lagi kita akan naikkan enjin motor aku dekat body S1R ni. Gitu. Dah, lepas tu semua dah perform, dah running, dah tak ada apa-apa masalah. Kita akan siapkan motor aku. Tapi esok kita akan persiapan lah untuk nak siapkan motor aku. Kita nak spray ke, nak cuci body ke apa kan dah. Barang sampai lagi daripada Badrul Color Mix. Yang ni adalah hitam menggerutu untuk casing. Dan kita ada lagi satu advance iaitu color FZ menggerutu, hitam menggerutu dengan apa ni? Pen remover daripada Badrul Color Mix. So, kalau korang nak dapatkan pen remover atau cat-cat daripada Badrul Color Mix, korang boleh tekan dekat link description bawah atau pin komen. Saya akan bagi link. Apa lagi? Enjin ni kita naik. Tapi ada barang-barang yang tak ada ni. Carburetor, radiator dan exhaust. Macam mana nak memikirkan ni? Takkanlah aku nak rembat exhaust Kraton pula. Betul tak? Sebab dia kombinasi yang terbaik. Tengoklah, adakah nak pakai exhaust macam itu? Kita pun tak tahu. Kalau aku ambil exhaust motor Kraton ni injection, memang sesuai lah untuk exhaust cutting rate Leo tu kan. So rate Leo 300 lebih, dyno 200 lebih. Mampu makan model. Meanwhile, Aduh, selamat tak masuk minyak hitam kan. Kalau masuk minyak hitam jadi satu hal. Inilah masalah dia. Enjin LC4S ni korang kena peka dengan benda ni. Aku terlupa pula nak peka benda ni. Aku rasa aku dah tarik sikit. Rupanya aku tarik sikit je. Aku tak tarik banyak man. Apa benda yang aku cakap tak tarik tu? Nampak tu? Londe. Nak tak nak kena overhaul. Cara yang selalunya aku buat kat sini, overhaul sebelah sini je buka. Top set tak payah buka. Lepas tu sebelah dua skru kat sini, sebelah magnet ada dua skru. Yang ni nanti kita gantungkan enjin dia ke sini. Lepas tu keluarkan, ikat ketak balik kat sini. Itu cara. Cara untuk korang juga. Selalunya aku check, tapi mungkin proses tu lama, aku dah tak check pula benda tu. Nampak tu? Alah, pisang. Sebab aku tak masuk minyak hitam lagi. Kalau masuk minyak hitam nanti, katakan asal boleh je kan. Bila korang fly, dia akan jadi bunyi rak. Sebab tu tergantung ke bawah. Lepas tu nak kit pun tak sedap. Lagipun starter tak ada ni. Minyak hitam tak ada kotor sangat. Kalau minyak hitam ada, confirm kotor gila. Dah, korang layan je lah. Kita orang buka kejap.
Akhir dia, saat-saat dia tunggu-tunggukan exhaust, kita pakai exhaust SCK SHM. Tapi itulah, dia nampak kombinasi yang terbaik kan, SCK SHM dekat sini. Dan sekarang ni kita nak akan try start dan tengok apa yang terjadi. Dia hidup ke, dia ada bunyi pelik-pelik ke, apa ke, adakah kita akan buka lagi atau tidak. Radiator, carburetor kita pakai Omar Racing. Radiator tak ada lagi, korang stay tune je sebab esok ada barang yang kita akan ambil. Tapi sekarang ni kita nak start dulu. Waktu sekarang menjejakkan waktu sekarang menjejakkan ke apa? Bukan. Menjamkan. Tak tahulah. Hampir pukul 2 pagi. Mampus, Mat. Mampus pukul 2 pagi. Gila, Mat. Kerja gila namanya ni. Apa lagi? Ciumlah.